kena cari jalan bagaimana kita nak berdapat nak suruh orang suka, Allah Ta'ala suka kat kita. Kebanyakan manusia kita ni adalah kita suka cari orang manusia suka kat kita. Kalau orang tak suka kita, kita rasa sedih. Ramai orang sekarang ni mencari cinta orang, mencari cinta manusia, mencari kesukaan manusia, mencari pujian-pujian manusia, mencari sanjungan-sanjungan, tapi mereka tak fikir bagaimana nak dapatkan sanjungan daripada Allah Ta'ala, bagaimana nak dapatkan puji-pujian Allah. Sebab tu kalau kita nak nilai kan kehidupan kita macam mana, tengok semayang kita. Kalau semayang kita elok doa semua, maka kehidupan kita akan elok saja. Tapi kalau semayang kita kucak-kacir, maka semua kehidupan kita akan kucak-kacir juga. Semayang boleh beri bekas dan semua. Pada sahabat-sahabat Nabi semayang, mereka memang jaga semayang. Sebab tu kehidupan mereka cantik dah semua pada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi lain Ustaz, kita ni lain. Memang dah semua kita lain dengan sahabat lain-lain, tetapi dah semua kita nak dapat ikutan kena tengok pada sahabat. Rasulullah SAW kata sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Seperti bintang dia, kita boleh ambil contoh pada mereka. Kita boleh ambil contoh dengan, walaupun kita tak dapat buat 100% bagaimana yang sahabat buat, sekurang-kurangnya kita ada panduan daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW sendiri. Ada kata Rasulullah SAW tak apalah, Rasulullah tak apa, memang Rasulullah tak apa dan semua, itu Rasulullah SAW, tetapi kita boleh ambil contoh. Kalau kita tak dapat buat banyak seperti yang Rasulullah SAW buat, tetapi sekurang kita ada contoh. Jadi tuan semua, ukuran kita, kehidupan kita adalah ukuran kita pada semayang kita tuan semua, ukuran pada solat kita, pada semayang kita tu. Kalau semayang kita kucak-kacir, maka tuan semua kehidupan kita kucak-kacir.